nenek. Sarah, nenek nak bagi tahu ni. Nenek semakin tak sihat, badan nenek semakin lemah. Nenek sabar ya. Sarah nak tolong nenek, tapi Sarah tak ada duit lagi nak beli ubat kat nenek. Nasib baiklah Sarah sempat simpan duit raya selama ni. Macam mana dengan keadaan nenek kau sekarang? Macam itulah. Tapi nenek semakin lemah sekarang. Sekarang ni Sarah tengah kumpul duit nak beli ubat dekat nenek. Alah Sarah, buat apa simpan duit raya tu? Baik beli beg macam aku ni. Bukan lama dah ke kau nak beg ni? Betul, rugi kalau simpan. Baik habiskan je duit raya tu. Ish, tak. Nenek yang jaga Sarah dari kecil. Sarah kalau boleh, Sarah nak balas jasa nenek. Tak baik cakap macam tu. Wah, terima kasih Sarah. Nenek bangga dengan Sarah. Assalamualaikum. Maaf Sarah, aku tak patut cakap macam tu. Betul, kami silap. Tak apa. Sebab tu kita kena simpan duit raya. Bila perlu, duit tu boleh membantu orang yang kita sayang.